In your opinion, dah 32 tahun dalam industri banking, rakyat Malaysia ni dia ada tak kesedaran kewangan? Kita telah melihat perkembangan yang sihat di dalam masyarakat pada hari ini. Walaupun dah ada progres, tetapi kita nampak masih ada banyak ruang-ruang yang perlu ditambah baik. So, apakah kelebihan BSN SSP yang buatkan ia bukan sekadar simpanan tapi boleh dianggap sebagai satu peluang untuk ubah hidup? Yang pertama, of course, memang dalam kes SSP ni dia adalah produk yang patuh syariah. Yang kedua, dia tawarkan kadar keuntungan yang very kompetitif. Yang ketiga, dia memberi peluang memenangi pelbagai hadiah apabila menang 1 juta. Jumlah yang dikreditkan kepada akaun Faiz menang. Alhamdulillah. Hari ini draw, besok dikreditkan ke dalam akaun Faiz 1 juta. Boleh tak kongsi tips tips yang paling bagus lah untuk meningkatkan peluang saya untuk menang cabutan-cabutan ni? Tidak ada yang mengatakan you simpan macam ni, chances you untuk menang lebih. Cuma satu benda yang penting adalah